pendidikan PWI Osaka. Ini adalah era sempadan neo, di mana sistem solar dan planet-planet lain akan digabungkan bersama-sama dengan rangkaian terbesar yang dikenali dengan rangkaian kosmos. Sektor swasta, iaitu PW1 dan Biro Sains Divisi telah bergabung tenaga untuk melaksanakan projek matahari buatan. Cabaran untuk meneroka jauh ke ruang angkasa lepas kini tidak menjadi cabaran yang mustahil lagi bagi manusia. Cik Smile, saya tahu awak memang wujud. Dia kelihatan lebih cantik dari dalam gambar. Kawan awak dah berjaya, kan? Ya. Terbang lebih pantas dari orang lain. Itulah impiannya selama ni. Ada laporan yang ditujukan kepada awak. Berikutan kejayaannya mendarat di planet Pluto. Ini menandakan kejayaan rangkaian kosmo kita. Tunjukkan. Baik. Oi, Huri. Nampaknya awak semakin gemuk sekarang. Awak ingat tak pernah saya janji pada awak? Tengok ni. Tengok ya. Apa tu? Inilah Cik Smile. Saya telah percubaan telah merakamkan gambar ini. Walaupun senyuman manis, tapi mungkin ada muslihat di sebalik senyuman itu. Kira-kira 2 bulan selepas itu, Cik Smile, inilah tanda-tanda kehidupan yang ditemui di penjuru sistem solar kita. Saya peliklah. Apalah misteri dan rahsia tersembunyi di sebalik senyumannya tu lah. Dah mulalah karya tu. Esok bahan-bahan logam yang dihantar dari planet Pluto akan sampai ke Institut Penyelidikan di Osaka. Biarkanlah dia. Saya pun tak faham kenapa dia nak fikirkan tentang benda tu. Sebagai manusia, dah tentulah ada perasaan ingin tahu. Ya, saya faham. Lebih kurang pukul 7. Nanti kami tunggu awak di restoran aja lah, ya? Segemu, Mirai, ayah nak cakap. Ayah. Malam ni ayah mesti balik cepat tau. Tak kami marah. baiklah. Ayah takkan mungkir janji. Baiklah, jumpa lagi ya. Tuan Huri, Lala. kapal angkasa Romulus ketiga telah hilang dengan tiba-tiba. Tak mungkin. Rio, Nakajima, Asuka, gunakan Klakov dan siasat tentang kehilangan Romulus ketiga sekarang. Baik. Awak jangan bimbang. Tak ada apa-apa. Tapi awak mesti ada keyakinan. Itu juga nilai kemanusiaan. Selepas Romulus ketiga melepasi Jupiter, hubungan dengan rangkaian kosmos terputus. Apa pun saya akan cari puncanya. Semua sedia? Tenaga maksima. Nyawa maksima. Mula. Hori sekarang berusaha untuk mengesan Shinjo dan rakan-rakan yang lain ke Romulus ketiga dengan menggunakan rangkaian kosmos. Hori, tak balik lagi ke? Hari jadi Mirai kan? Inoda, kalau tak kerana bantuan Shinjo, saya takkan berada di sini. Saya nak cari dia, tolonglah. Cepatlah. Di sinilah. Amboi! Besarnya hotel ni, seronoknya. Ayah kamu dah lama tak dapat cuti kerana terlalu sibuk. Malam ni istimewa. Silakan Puan. Kenapa kita mesti datang restoran Jepun macam ni? Saya nak pergi ke restoran Perancis. Mirai, ayah kamu bersusah payah buat tempahan di restoran ni. Kami patut gembira. Hari ni pun ayah datang lambat. Teruklah ayah ni. Segemu. Mas selalu nampak cantik dan kemas.
Tapi ayah tu selekeh je. Kenapa mak kahwin dengan ayah? Ayah kamu seorang lelaki yang baik. Nak cintakan dia. Bila kamu besar nanti, kamu akan faham. Tuan, maklumat dari ibu pejabat TPC, Romulus ketiga telah ditemui. Kapal angkasa dah dibawa balik. Semua nak kapal selamat. Baguslah. Kami belum tahu puncanya, tapi telah berlaku sedikit kerosakan. Alat perhubungan kita mengalami gangguan. Apapun syabas kerana menjumpai kapal itu. Lakov akan menghantar kapal angkasa Romulus ketiga ke Institut Penyelidikan PWI di Osaka. Terima kasih kerana telah menyelamatkan kami. Awak ni Tuan Sinjo dari Biro Pembangunan Angkasa Lepas kan? Kami semua kagum dengan pencapaian Tuan sejak pelatih lagi. Jadi awak ni salah seorang juruterbang Superguard. Saya Rio Yomura. Tapi saya lah juruterbang paling handal. Apa khabar? Selamat berkenalan. Budak-budak tu tentu marahkan saya. Nak buat macam mana? Tak apalah, esok kami nak ke Gunung Rokok. Nanti mereka lupalah. Maaf ya, saya sibuk. Saya tahu awak akan cakap macam tu. Betul kan? Tapi nasib baik jugalah. Encik Sinjo selamat. Bumi. Apa dah berlaku? Ada makhluk asing muncul di kawasan 3. Makhluk asing? Kuasa enjin dah semakin lemah. Kapten, ada makhluk asing yang tak dikenali di Kelakor. Apa dia? Makhluk asing itu menutupi enjin dan dia semakin membesar. Mungkinkah ia sedang menyerap tenaga Neo Maxima? Bahaya tu. Kalau kita biarkan nanti Kelakor akan terhempas. Mai, cari di mana kita mungkin terhempas. Baik. Bandaraya Osaka. Apa pun yang berlaku, kapal ni tak boleh terhempas. Tapi macam mana? Tutup bilik enjin yang diceroboh dan gunakan enjin bantuan. Itu saja caranya. Saya cuba. Mai, cari lokasi di mana blok 3 boleh mendarat dengan selamat. Pastikan ia jauh dari kawasan pertempatan penduduk. Baik. Dah dapat lokasinya. Lokasi mendarat Kobe, Gunung Roku. Boleh nampak bandar Kobe dari sini lah. Tengoklah mak, cantiknya. Yelah, cantiknya. Saya akan pindahkan arahan mula kepada awak. Sila lepaskan blok 3 mengikut kiraan kami. Saya faham. Siap dipindahkan. Kiraan bermula. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita berjaya. Ia akan mendarat di tempat yang selamat. Kapten, mengikut kiraan blok 3 akan mendarat di kawasan Gunung Rokok. Letakkan kawasan itu di bawah undang-undang tentera. Baik. Karya Koda bersedia. Baik. Wah, cantiknya pemandangan. Memang cantik kan? Tunduk. Sebentar tadi pihak TPC telah mengumumkan objek yang jatuh di Gunung Rokok itu adalah makhluk angkasa. Sekarang kawasan Gunung Rokok telah diletakkan di bawah undang-undang tentera. Kamu berdua tunggu dulu. Jangan pergi ke sana. Bahaya tu. Yang jatuh tadi tu tanda UFO. Saya nak tengok. Guards. Bukanlah. Mereka tu super guard. Nampaknya objek tu tak bergerak. Musuh kita makhluk asing. Hati-hati. Maaf, ini kawasan larangan.
Keluarga saya, mereka semua ada di atas. Cepat. Abang tunggulah. Jangan pergi sana. Semoga berjaya. Asuka, mari pergi. Baik. Tolong, saya nak ikut sama. Awak bukan lagi anggota Guards. Kami akan uruskan. Dulu, saya pernah mengalami keadaan yang serupa. Dan kawan saya telah terbunuh. Saya tak boleh biarkan makhluk asing itu mengganas dan memusnahkan masa depan manusia. Awak boleh ikut, tapi mesti patuh arahan kami. Saya janji. Benda apa tu? Kan dia betul lah. Sugamo! Mirai! Mak, kat sini! Itu kat situ, Mak. Dia menyerap batu bakti tu. Raksasa komposit Sfera. Bagus. Musnahkan dia. Kita bergabung. Kita akan lepasi halangan. Kalau kita gunakan tornado tanda. Baik. Super Guard! Kalahkan raksasa tu! Bagus! Dia tidak kenal lah. Raksasa tu datang! Ada orang di bawah sana. Kita mesti halau raksasa tu. Baik. Apa ni? Awak tak boleh pergi. Tidak. Saya tahu apa yang saya lakukan. Dia tahu konon. Sekarang saya pula. Raksasa itu semua hebat.
Tenang. Ayah! Kamu semua tak apa-apa? Daina! Dia dah kalah. Jangan risau. Azrael dan Daina tak mungkin mati. Kami baru menerima laporan tentang raksasa tu. Raksasa yang muncul di kawasan Gunung Roko, Kobe pagi tadi telah hilang tiba-tiba. Sekarang kami masih belum lagi dapat mengesan di mana raksasa tersebut tersembunyi. Kerajaan telah meletakkan bandaraya Kobe dan Osaka di bawah undang-undang tentera dan orang ramai diminta berjaga-jaga. Jadi maksud awak, kejadian yang berlaku bukan satu kebetulan? Tak mungkin satu kebetulan. Tentu ada muslihat di sebalik kemunculan raksasa tu. Saya yakin, Tuan. Kenapa awak fikir macam tu? Pertama, kami pasti raksasa itu mempunyai ciri-ciri yang sama dengan raksasa komposit Sfera yang pernah menyerang markas emas dulu. Kedua, kami menerima pesanan dari Institut Penyelidikan PWI melalui rangkaian Kosmo mengenai raksasa itu. Pesanan? Lebih tepat lagi, satu amaran. Tak mungkin, saya tak percaya. Mulanya saya pun tak percaya. Hakikatnya Cik Smile telah hilang dari planet Pluto dengan tiba-tiba. Ia berlaku selepas raksasa itu muncul di Kobe. Apa yang kita nampak tu mungkin satu perangkap untuk mengambil perhatian kita. Perangkap? Tapi Tuan, perangkap untuk apa? Saya tak tahu lagi. Apapun, cuba awak tengok ni. Kami beri amaran. Kosmo dikuasai oleh orang-orang kami yang dikenali sebagai people. Kalau ada sesiapa yang mengingkarinya, kami akan pastikan mereka terhapus sama sekali. Smile. Saya sepatutnya berhati-hati. Sudahlah. Saya percaya kalau orang lain pun tentu akan fikir begitu. Mungkin juga awak betul. Walau bagaimanapun, kita tak boleh menyerah hanya disebabkan amaran yang tak masuk akal tu. Betul tu, Tuan. Siapapun musuh kita, kita mesti tentang dia. Raksasa itu muncul di teknologi Osaka, Tuan. Saya tak akan biarkan kamu terus mengganas. Kemana perginya? Raksasa komposit Sfera Giano sedang memusnahkan bandaraya Osaka. Keadaan jadi huru-hara dan Daina pula tidak muncul. Apakah Supergas dapat memusnahkan raksasa yang hebat ini? Kami mereka Daina.
涙が溢れるまま Hey! Hey! 走り出せ赤い地平線の彼方明日があるのさ